Okey, jom kita buat website menggunakan Canva. Okey, klik Canva. Okey, website, kita pilih website. Okey, ni dah ada website dia. Okey, sebelum tu kita sini saya gunakan ChatGPT untuk buatkan saya punya gambar. Saya upload gambar. Okey, dia akan baca saya upload gambar ni. Ni website yang saya nak buat. Okey, saya nak tiru ni. Kemudian saya bagi dia gambar. Upload gambar kat sini. Kemudian dia tulis semula apa yang ada dalam website tu tadi tu. Okey, dia tulis semua. Bila dia dah tulis semula, dan saya suruh dia tukar dalam bahasa Melayu. Dia tukar semua ayat ni dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian dah dapat dalam bahasa Melayu, saya suruh dia tukar pula untuk bisnes apa yang sesuai. Dan dia bagi tahulah untuk akaun boleh, untuk servis freelance boleh, untuk agensi boleh, SaaS boleh, perunding kewangan, syarikat startup. Okey. Kalau nak buat untuk bisnes insurans boleh ke? Saya suruh dia buat dalam bisnes insurans. Kemudian dia buat kan. Dia tukar semua. Tajuk, CTA, bahagian proposal semua dia tukarkan dalam untuk bisnes insurans. Okey. Nampak dia buat ni semua untuk insurans ni kan. Okey, dia tukar, kita tinggal copy paste dia nanti. Kalau tak suka ni, kita boleh edit dia sampai dia boleh sampai kita dapat apa yang kita nak. Kita boleh dia tukar copywriting ni kan. Kemudian saya minta dia buatkan gambar orang. Sebab sini ada gambar orang kan. Gambar orang ni dia buatkan gambar muka Melayu kan. Tangan pun bersilang. Macam semua pula tangan bersilang. Boleh ubah gaya tangan. Saya minta dia ubah gaya tangan. Dia buat thumb up. Gaya ni macam biasa sangat. Ada gaya lain tak? Saya suruh buat gaya lain. Tapi dia buat sama je. Bukan sama ke? Buat gaya Ultraman. Saya minta dia buatkan gaya Ultraman. Kalau perasan di sini, muka dia ni konsisten. Dia boleh buat konsisten muka. Itu yang menarik dalam ChatGPT. Ni ChatGPT yang terbaru lah. Tapi yang ni berbayar. Okey, kemudian saya tukar pegang butang baju lah. Gaya butang baju. Macam nak buka baju pula. Buat gaya pegang dagu. Okey, pegang dagu. Muka dia konsisten. Masih lagi konsisten. Tapi nanti dah lama-lama dia bertukar juga. Cantik, cuba tukar dia pakai baju kemeja batik. Dia tukar batik. Tapi saya tak minat batik ni. Ni macam batik Indon pula kan. Tukar ke batik Malaysia. Dia tukar ke batik Malaysia. Batik Malaysia ada kot macam ni. Tapi masih nampak macam Indonesia kan. Ke memang dia batik Malaysia? Tak nak batik lah. Buat dia pakai kemeja biru muda dengan baju kot kelabu bertai leher. Tangan pegang misai pula. Kat sini dia tukar. Kat sini misai dia tebal lah. Sebab kita fokus pada misai. Dia pun buatlah gambar misai sini. Okey, pegang dagu dah okey. Pasal misai je tebal. Tukar gaya dia sedang betulkan tali leher. Tukar. Bila dah lama nampak, dia tukar dah muka. Ni daripada muka macam ni, dah jadi muka lain pula. Ni gaya pegang tali leher. Kemudian sudah jadi online pula, tukar gaya dia pegang kod yang sedang berkibar. Jadi macam kod ni kan, macam gangster kan. Okey, cantik. Alhamdulillah, kau dengan lega kan. Okey, kemudian buatkan copywriting untuk bisnes kelas tuition SPM. Okey, saya nak suruh dia buatkan untuk kelas tuition pula. Dia tukar semua ni. Okey, semua ni tukar.
Nanti dia tengah copy paste. Kemudian saya minta dia buatkan gambar untuk cikgu pula. Dia pun buatkan gambar, bukan gambar cikgu, poster sekali ni. Aku nak gambar cikgu dia je. Latar belakang biarkan putih. Dia buat gambar. Okey, ni cikgu. Buatkan cikgu tu sedang pegang rotan. Dia pegang rotan. Okey tak? Gambar cikgu dia ni pun konsisten tadi tak konsisten mungkin sebab dia pakai kod. Jadi dia ingat orang lain. Jadi semua pakai baju ni kan. Baju t-shirt. Muka dia konsisten. Dan bila kita minta dia fokus kepada misai, ni saya suruh dia pegang misai. Tangan pegang misai, dia terus ada ubah sikit. Okey, kemudian gambar mana gambar tadi? Gambar cikgu. Dapat gambar cikgu, pegang rotan. Takut murid nak masuk tuition nanti. Ubah dia pegang buku SPM sambil tunjukkan ke kamera muka depan buku tu. Okey, daripada pegang rotan, kita minta dia pegang buku. Tapi dia tukar pula jadi perempuan. Nama cikgu perempuan. Buat semula cikgu lelaki Melayu, dia pegang buku bertajuk skor 20A SPM. Adik ke 20A. Okey, ni gambar last. Okey, dah dapat semua gambar. Saya dah download simpanan komputer. Kemudian kita akan buatkan gambar. Okey, untuk gambar tu sebenarnya saya dah download. Okey, saya ada satu lagi sini. Yang ni kita buka ni dulu. Dia buka window baru pula. Kita buat dekat tab je. Okey. Okey, daripada website ni kita copy dia. Kita screenshot dia punya website ni. Screenshot. Okey, dah dapat. Kita copy image. Kita pergi dekat Canva ni. Kita masukkan gambar tu dekat sini. Okey, ni kita boleh tutup. Kita besarkan. Apa saya tengah buat ni? Korang faham tak apa yang saya tengah buat ni? Apa tengok je dulu. Okey, dah dapat je ni. Tengok sini. Dan kita masukkan gambar. Sekejap saya upload di sini lah. Okey, upload gambar ni kan. Saya nak buat yang cikgu tu lah. Cikgu SPM. Kalau tuition. Ada ke tak ada? Ni gambar tu tadi. Template website dekat sini. Gambar cikgu. Ni gambar rotan. Ni gambar cikgu. Mana gambar cikgu? Ni bukan. Okey, ni dia. Kita copy. Dan kita pergi dekat Canva, kita masukkan. Lupa. Okey, kalau Canva,
dia boleh remove background, tapi sebab kita pakai Canva yang free, bila kita remove background, kita tak berjaya, tak boleh. Dia kena bayar kan. Jadi kita tak nak bayar, saya biasa gunakan ni je, PowerPoint untuk buang background dia. Ada juga website yang boleh buang background pun banyak. Tapi ni saya dah terbiasa pakai PowerPoint. Saya gunakan PowerPoint je lah. Okay, ini gambar cikgu dia. Klik sini. Edit. Dia tak keluar. Picture format. Remove background. Okay, dia dah buang. Apa SPM? Okay. Pakai apa? PowerPoint ni senang je, tak ada susah sangat. Okay. Alamak, hilang semua pula. Boleh tak ambil baju kot ni, ambil baju kot ni, ambil baju kot ni, ambil SPM ni, ambil SPM ni, ambil ni, semua ni, ambil ni, semua ni, semua ni, nak semua ni. Okay. Okay, SPM. So, kita dah buang. Rambut dia terhilang. Atas sikit. Situ. Siapa rambut cikgu ni? Okey. Lagi. Macam tergaris sini. Okey lah. Nak try jadi ke tak jadi, kita tukar background ni. Tadi tak? Okey. Dah jadi gambar ni, kita save as picture. Dan kita simpan dia. Cikgu SPM. Okey, boleh tutup dah PowerPoint kita ni. Tak payah simpan. Ini kita buang. Kita upload yang baru. Dia lambat sikit saya punya komputer ni. Cikgu SPM. Okay. Dan open. Okay, yang tepi ni kita tak letak pun tak apa. Mana tadi upload. Okay, kita dah dapat kan gambar cikgu SPM. Cuci sikit. Oh, dia punya ni tak nanti ni boleh edit lain nanti. Kemudian kita buat dah dia punya teks. Masukkan teks dia. Masuk teks. Okay. Kita sesuaikan dengan besar.
Okey. Dan yang bawah dia ni ini 31, ini 12, ini 33 lah, 33. Okey, kita tengok copywriting dia. Tajuk tu akan bantu pelajar SPM skor lebih tinggi. Copy sini tukar itu, tak boleh sini. Belakang ni kita kasih dia kurang sikit, baru nampak kan. Kami lagi nampak sikit. Besar sangat ni. 7, 7. 1 lagi ni tulisan ni. Okey, dah siap tu. Kemudian subtajuk. Subtajuk ni. Nampak tak apa yang saya buat ni? Okey, tak apa. Kalau tak nampak, tak apa. Tak ada masalah. Kemudian percubaan percuma. Ni. Tengok balik gambar ni. Get start like demo. Oh, ni ada ni. Okey, tak pasal. Okey, kat sini ada. Kat sini ada ni. Ini kita copy di sini je. Kita kecilkan tulisan ni. 7. Nampak ke 7? Nampak lah. 9. 9 lah, kecil sangat. Kalau kecil sangat, besar juga. Percubaan percuma. Percubaan percuma. Dan lagi satu, diurus oleh guru berpengalaman. Okey, kemudian kita kena letak tu tick tick. TICK tick. Kita cari yang free. Banyak yang bayar ni free ada ni. Okey, dah ambil yang free, kecilkan sikit. Ikut size ni. Okey, dia warna orange. Kita ikut tema dia yang asal. Percubaan percuma. Ini kita bagi dia sama. Center. Okey, kita dudukkan dia. Tak sini pak.
Dia jadi tak cantik situ kan. Jadi kita kena bagi dia panjang sikit. Okay, 2 boleh lah. Dia nak panjang. Berpengalaman je lah, tapi pendek-pendek sikit. Okay, kemudian yang ini kita tukar dia jadi kelabu. Tadi kan kelabu kan. Ini kita groupkan dia. Kemudian kat sini ada button. Sini tu letak button. Okay, button. Tukar jadi 10. Okay, 11 pun boleh. Ini tengok apa dia bagi. Daftar kelas percubaan. Daftar kelas. Okay, ini kita kena retikkan tulisan dia jadi 9. Yang boleh ikut kita boldkan dia. Ini warna, kita letak warna biru. Font dia warna putih. Tapi sebenarnya kalau ikut warna ni, letak warna biru sangat kan. Kita bagi dia pekat sikit. Boleh lah. Okay, daftar kelas dah ada dekat sini. Ni kita boleh buat link dia. Kita buatkan link dia. Ni link. Contoh jenis contoh. Dia akan pergi ke Google. Okay, contoh google.com. Done. Kemudian sini ada live demo. Ini tanda apa lah? Arrow. Okay, arrow. Tak ada pun. Ataupun 3. Change je 3. Kita pilih orange. Ini. Kita pilih ni. Boleh triangle. Dan kita pilih bulat. Kalau kita ada akaun yang berbayar, dia dah banyak lah yang boleh ambil. Dia free kan. Kalau free lah kita dah bayar. Tapi ni sebab kita tak ambil yang berbayar, jadi kita terpaksa buat macam ni lah. Kena kreatif masing-masing. Ini tertukar warna orange. Ini tertukar warna putih. Putih. Kecilkan sikit. Kecilkan. Position. Tukar position dia ke depan. Font. Okay.
tengah-tengah kita groupkan dia. Dan warna kelas ni ada glue dia, kita tak nak. Kelas dia 9 bold. 9 kena bold juga lah. Sini dia tulis apa? Tonton video demo. Tonton video demo. Kita groupkan. Ni sudah ada. Okey. Ini kita groupkan dia. Okey, gambar pun dah ada. Saya rasa gambar saya nak besarkan. Sampai dia ke bawah ni kan. Okey. Okay, ni biarkan, kita tak nak. Okey, ni kita tak nak, kita rasa kecilkan kot. Macam tu. Okey. Kemudian ni ada kita punya nama. Cartesian. Ni letaklah nama syarikat kita kan. Ni saya saja tak ni. Okey, cukup dah tu. Okey, kemudian latar belakang ni kita buang. Kita warnakan dia dengan warna biru. Bukan biru tadi, biru ni. Biru pekat-pekat. Ini logo syarikat. Okey. Groupkan dia. Okey, sekarang dah siap. Siap. Belum siap lagi, baru muka surat 1. Kita try publish. Nak tengok demo je kan. Okey, kalau kita pakai cover percuma, kita cuma boleh buat website sebanyak 5. Ni saya dah buat 4, tinggal satu lagi. Sini. Ni apa nama dia? Kelas tuition publish. Okey, tengok. Okey, ni kita punya website dah siap. Okey, dekat sini dia tunjuk ni paparan dekat desktop, dia akan jadi macam ni. Dan ini paparan dalam handphone, dia akan jadi macam ni. Ni kenapa ruang kosong? Tengok hasil dia. Kita boleh klik sini, view web ni ataupun copy ni. Ni adalah website ni, nampak ni, kelas tuition. Kami bantu pelajar SPM. Okey, nak tengok kalau dia jadi handphone dia. Tengok kat sini. Kalau handphone dia macam ni. Dia akan apa? Mesra handphone. Dia akan atur sendiri.
itu bestnya Canva tu. Okay, nampak ni. Tapi dia tulis ni design by Canva, with Canva. Okay lah, ni kelas ni kita boleh klik klik. Dia buat pergi ke Google. Tadi sebab kita sambungkan ke Google kan. Yang ni pun kita boleh klik. Tadi saya tak sambungkan tadi. Okay, cukup itu untuk intro kita buat website gunakan Canva dan juga ChatGPT.